Kotornya kereta ni. Kita kan ada buka kedai sawah. Berapa banyak paip di sini? Macam paip. Kata pun dah nak mendung. Apa kata kita cari baldi untuk tadah air? Sekejap, korang tak membazir kan? Korang pakai hujan kan? Betul. Walaupun keperluan air untuk memasak kereta itu penting, kita tetap perlu menyimbatkan air.